Perkembangan banjir Sabah. Setakat tengah hari Isnin, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 4,462 orang daripada 1,859 keluarga berbanding 4,348 orang daripada 1,774 keluarga pagi tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa terdiri penduduk dari 86 kampung di 3 daerah terjejas iaitu Pitas, Paitan dan Tawau berlindung di 32 PPS yang dibuka sejak Jumaat lepas. Menurut kenyataan itu, jumlah mangsa banjir di Pitas meningkat kepada 2,720 orang daripada 1,357 keluarga. Mereka ialah penduduk dari 46 kampung terjejas di daerah itu. Paitan turut merekodkan sedikit pertambahan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS, iaitu sebanyak 1,497 orang daripada 447 keluarga. Manakala Tawau kekal dengan 245 orang daripada 55 keluarga. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan beberapa kawasan di pedalaman Sabah mengalami ribut petir pada sebelah pagi, petang dan malam ini.